Melayu tak ada arah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India, orang Cina ada Cina, orang Kemboja ada Kemboja, orang Siam ada Thailand. Melayu di mana? Melayu di sini saja. Ekonomi sudah tak dapat dikuasai, politik pula terlepas. Makin hari makin sikit tinggal kat kita. Orang muda tak peduli dengan politik, nak masuk parti pun tak mau. Kata ni buang masa, orang politik ni kotor. Semua ni ditanam di kalangan orang muda supaya orang Melayu tak peduli dengan politik. Dah kali politik boleh kat orang lain, maka hilanglah tanah ni, hilanglah Nusa ni. Tak ada arah tuan-tuan, tak ada ganti. Sesuatu dibuat, kena dibuat sekarang. Something to be done now. Kena buat lah ni.